Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada tugasan kali ini, iaitu tugasan ketiga, kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang akan terangkan tentang penghasilan hot coffee murabba pada kod kursus BMM B114 pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi. Baiklah, ini merupakan barisan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir, dan 2 orang rakan sekerja saya, iaitu Nur Iman Julia dan Nik Nur Alia. Baiklah, saya pergi kepada pengenalan untuk tugasan kali ini. Jadi pengenalannya, hot coffee ini merupakan salah satu bentuk seni kaligrafi Arab yang tertua yang berasal daripada kota Kufah, Iraq, dan dikenali dengan huruf-hurufnya yang bersudut serta struktur geometrik yang tegas. Gaya tulisan ini telah banyak digunakan dalam penyalinan mushaf Al-Quran pada zaman awal Islam, serta sebagai elemen hiasan dalam seni bina masjid yang melambangkan perpaduan antara keindahan estetik dan keagungan warisan budaya Islam. Baiklah, saya teruskan kepada kata hikmah untuk hot yang kami pilih, iaitu kata hikmahnya adalah guru mencipta pemimpin masa depan. Yang bermaksud makna daripada kata hikmah ini adalah guru ini bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga guru ini membentuk karakter ataupun nilai dan kepimpinan dalam diri seorang pelajar. Dengan membimbing pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan berakhlak mulia, guru ini memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang mampu memimpin masyarakat dan negara pada masa hadapan. Contoh penggunaan ayat kata hikmah ini dalam ayat adalah, dalam setiap pengajaran, guru menanamkan nilai kepimpinan kerana guru mencipta pemimpin masa depan. Jadi seterusnya pula ialah proses penghasilan hot, iaitu coffee murabba. Langkah yang pertama, kita perlu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi dengan cara membuka aplikasi tersebut, kemudian tekan blank workbook. Langkah yang kedua, kita perlu mengubah ketinggian baris dan kelebaran kolom, iaitu 20 x 20 pixel. Untuk langkah yang ketiga pula ialah proses pembuatan hot. Kita perlu merujuk menggunakan carta hot coffee yang telah disediakan, atau kita boleh dapatinya daripada aplikasi Google. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang keempat. Ini adalah cara untuk membuat hot coffee digital daripada aplikasi Excel. Bermula dari bahagian dalam datum selatan, huruf hot coffee yang bersudut mengalir ke datum barat dengan garis lurus yang tegas, terus ke datum utara melalui keseimbangan simetri. Seterusnya, menyusul ke datum timur pula dengan elemen hiasan, dan akhirnya kembali ke inti datum selatan yang menyatukan keseluruhan komposisi. Ini adalah contoh hot coffee. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang terakhir, iaitu langkah yang kelima. Setelah selesai membuat hot coffee digital, kita boleh memilih warna yang bersesuaian dan menarik seperti warna yang dipilih pada hot coffee yang kami lakukan. Jadi ini merupakan hasil akhir bagi hot coffee yang telah kami siapkan. Ini ialah hasil posternya. Jadi itu sahaja hasil persembahan kumpulan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.